lelaki ni dia konon nak ada mindset provider, tapi sebenarnya planning lain semua tak tahu. Tak semua yang datang kepada kami ni orang yang boros sebenarnya. Betul lah. Bukan terlalu selampau sikit lah yang boros. Mana yang boros ni dia akan datang kepada kita, dia kata saya tak kisahlah apa-apa, janji settle. Janji saya tahu saya nak ada duit lebih lagi. Selalunya klien syarikat tuan, adakah dia daripada masalah dari segi kredit card ke, personal loan ke? Personal loan namanya. Personal loan namanya. Sebab contohnya lah orang ni dia kerja government lah, ataupun cikgu-cikgu lah. Kita sekolah dulu kita tahu lah macam mana kadang cikgu nak jual-jual barang ni semua kan. So dia buat loan, dia ambil barang-barang untuk dropship ni semua. Tapi dia nak berniaga kecil-kecil ni lah. Tapi dia bukannya background business. Dia pengajar. So dia tak tahu. Jadi bila dia buat loan, dah ambil barang-barang ni, dah apa semua, tak terjual. Jadi tersangkut. duit dah bayar. Duit dah pakai. Komitmen nak bayar balik sana. Jadi benda macam ni yang buat sangkut. Dan ada je lah kes-kes yang menyedihkan. Ada kadang banyak orang luah-luah perasaan ni kan. Isteri kerja government, tapi suami buat loan atas nama isteri, nak buat bisnes. Bisnes tak eddy. So tapi atas nama si isteri. Lepas tu bila masalah kewangan ni, tahulah lelaki ni dia konon nak ada mindset provider, tapi sebenarnya planning lain semua tak tahu. Yes, betul. Jadi bila jadi macam tu, stres gaduh. Gaduh akhir kepada penceraian.